Assalamualaikum. Okey, kembali lagi kita dalam Pak Abu Fishing Channel. Okey guys, hari ni aku cuti. Aku turun pagi guys, macam biasa kita nak cari haruan pukul 7.30 pagi. Hari ni kita nak cari haruan dekat kawasan-kawasan parit ni. Kawasan parit depan ni, depan sana, sampai sana ada parit. Kita try cuba lah. Okey guys, hari ni aku sebenarnya nak review satu barang lah, iaitu Rode UL daripada Ska. Murah lah. Aku dapat di Shopee bawah RM50 guys. Spec UL. Aku ambil yang 5 kaki 6 inci. 28 LB. Lure 1 hingga 6 gram sahaja. Action fast guys. Action fast. Okay, aku pairkan dengan Dewa Zillion SCTW. Okay, dia 2 piece guys, 2 piece. Okay, saja try main UL. Tapi kawasan ni tahu sesuai tak sesuai main UL. Sebab kawasan katakan heavy juga. Okay, kita pakai soft rock. Tapi soft rock kita ni 8 gram. Dia tulis spec ni 1 hingga 6 gram je. Apalah, kita try. Dia spek dia single hand guys. Single hand. Aku saja je ambil 5 kaki lebih. Sebab aku tak nak panjang sangat. MUL ni kalau panjang sangat bagi aku lah, tak berapa nak best lah. Ada orang setengah orang best lah. Setengah bagi aku tak best. Okay guys, kita try lah kat sini, kawasan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first cast ni baling. Single hand. Okay. Tepat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tengok boleh buka tak dengan haruan. Kadang-kadang haruan kepala dia keras. Kita pakai rod lembut kita susah nak ukap. Ada masalah tu je. Kalau main sebarau, pada kaki-kaki sebarau, memang rekomen sangat rod ni. Tak ada berat sangat, dalam 100 gram je rod ni. 100 gram. Baling macam biasa guys. Single hand macam ni. Sampai hujung. Apa tu? Bewok. Bewok kacau. Kacau bewok ni. Okey, ni betul-betul nak uji longkas guys. Kita nak baling payah basah ni. Harap lepas. Yang lepas ni kita guna lenturan dia je. Lepas. Tak payah nak guna overhead cast lebih-lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Aduh. Strike. Dapat tak? Dapat tak dia karau? Seksa sikit guys.
Heavy cover susah sikit ni. Oh ada. Oi besar juga. Okay. Boleh tak serut ni? Mengheret ikan haruan yang pertama. Jom. Masuk semak guys. Pakai UL ni susah sikit lah. Kita kena menjemput ikan tu. Kalau kawasan besar guys. Besar. Kalau kawasan tu macam lapang kan, main PB ke tasik PB, main sedap lah. Banyak sangat ramai. Besar patutlah susah. Okey, kita sudah hanyir lah road scar ni. Boleh heret ikan. Ikan ni besar guys. Alhamdulillah. Walaupun kita kena menjemput ikan ni. Depan tu kita try longkas, dapat. Tapi dia lekat lah. Kita kena menjemput ikan tu. Dekat sikit. Boleh tahan guys. Besar. Alhamdulillah. Janji boleh walk up ke. Kalau jenis, kalau boleh walk up tu, okey lah, boleh sembat. Dia tumbuh mulut haruan yang keras Okey lah. Okey, lurus guys, lurus. Okay lah, kita try timbang ikan ni. Sebab kita nak tengok kekuatan rod ni tarik ikan seberat ini. Okey tak? Steady je. Ikan 700 gram. 755 gram pun kita boleh tarik guys dengan selamba ni. Kalau kawasan lapang, kawasan heavy, kita kena jemput ikan ni. Okey, jom cuba lagi. Ada kan? Dalam semok lagi. Ada. Memang tak boleh kan? Bekat ada tak ada? Oh tak ada, lucut kan? Lucut. Mama patut lah tu ada anak. Tapi dah lucut tak ada lah. Kena menjemput Aduh, terlepas mama. Ada guys. Alhamdulillah. Dari jauh dia kejar. Ukap. Ikan kedua. Tumbuh guys. Tumbuh tu maknanya okey tumbuh. Ada guys. Allah. Lucut. Banyak sangat lucut ni.
Okay, kita uji kat lapangan ni guys. Lapang sikit. Kita guna brake nombor 4 guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai hujung guys. Tak ada masalah lah untuk longkas 5 kaki 5. Okay, kita try pakai SP. Macam mana performance ni? SP. SP dia potong angin sikit. Tak berapa jauh sangat. Boleh baling guys. Jauh juga. Okay guys, kita dah uji dah road baru ni. Dah hanya jenama Scar ni, yang murah ni. Walaupun murah guys, okay, puas hati guys. Boleh pakai guys, bukan tak boleh pakai. Nanti kita try main sebarau pula. Setakat ni aku berpuas hati lah dengan Scar ni. Okay guys, kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.